Assalamualaikum guys. Kembali lagi ke kepala ayam Belanda Okey, sekarang ni kalau kita nak tahu kita sesat dekat ni, tinggalkan cawan kita saja. Pastikan entah nak buat apa. Tak boleh makan dan minum. Tapi yang highlight, kenapa pasir ni nak sikit Okay, jom kita siasat. Oh, ni ada kemah ni. Hujan. Wow, hujan. Ada kemah nak hidup daripada hujan. Ini pasir. Pasir ni untuk apa katanya? Okay. Oh, hari ni tu pula. Saya nak main game ni bersama dengan adik saya. Okay. Okay, sekali tu pun tak lah. Ni adik saya. Bernama Handsome Salah Eja. Macam mana? Nasib badan. Okay. Sekarang ni pasir ni entah nak apa. Dia makan. Aduh, dunia pelik. Kalau ambil dia hujan, dia cakap wet sand. Pasir basah. Kita dah tak pelik. Makan tak boleh. Okay. Sekarang ni kita sekarang minuman tadi. Okey, makanan jadi. Okay. Kita minum air laut. Air laut. Air masin. Air laut. Dia berenang lagi. Okey. Sekarang ni kita boleh minum air laut. Okay. Sekarang kalau kita ambil pasir, dia cakap wet sand. Tapi kalau kita ambil pasir yang kering, letak ke air, letak ke laut, memang tak ada. Okey. Sekarang ni, apa kata kita main-main sajalah. Okey. Ni ada batu. Ini kenapa? Tapi tak ada api sebelum. Kita boleh punya-punya apa tu makan. Galak macam tu je. Okey, sekarang ni kita tak patut lah. Okey. Memang sedap. Kalau betul-betul memang sedap. Tu ada apa tu? Kapal ke sampan ke apa? Oh, jet ski ke ni? Ada bunyi mic macam tu. Biarlah. Kita ambil ni sekali. Loh. Kasih minum. Okey, dah habis. Assalamualaikum. Bye.